Nak nampak berjaya, tapi akhirnya jadi hamba hutang. Ini cerita sebenar rumah dan kereta. Kau pernah tengok orang baru kerja 2-3 tahun, dah beli rumah setengah juta dan kereta baru berkilat. Dari luar, nampak macam hidup dah menjadi. Tapi dalam akaun bank, kosong. Dalam hati, risau tak cukup gaji bulan depan. Pakcik cakap ni bukan sebab nak suruh kau takut beli rumah atau kereta. Tapi nak suruh kau fikir, adakah keputusan tu ikut logik atau ikut nafsu dan pengaruh kawan-kawan. Ramai beli rumah pertama bukan sebab perlukan rumah, tapi sebab FOMO. Takut lambat beli nanti harga naik. Tapi bila gaji kau baru 3,000, lepas tolak ansuran 2,000, bil, tol, makan, apa je yang tinggal? Rumah bukan pelaburan. Kalau kau duduk dalam tu, bayar maintenance, cukai pintu, insurans. Tapi rumah tu tak naik nilai dan kau tak mampu jual bila tersepit. Lepas tu beli kereta baru pula. Loan 9 tahun, insurans tinggi, minyak dan servis tiap bulan. Tak cukup, swipe kad kredit. Hujung bulan terpaksa minta tolong mak ayah padahal dah umur hampir 30. Semuanya sebab kita salah faham. Kita sangka membeli itu tanda mampu. Padahal mampu sebenar ialah bila kau boleh bayar dan masih ada lebihan simpanan. Nak beli rumah? Pastikan ansuran tak lebih dari 35% gaji bersih. Nak beli kereta? Pastikan kos keseluruhan tak lebih dari setengah simpanan tunai kau. Kalau belum capai, sabar. Bukan masa kau lagi. Hidup ni bukan perlumbaan siapa beli rumah atau kereta dulu. Tapi siapa yang sampai garisan penamat tanpa sesak nafas hutang. Kalau kau rasa mini siri ni bagi manfaat, jangan simpan seorang. Share dekat kawan-kawan. Ramai lagi yang perlukan nasihat ni. Dan kalau nak lebih banyak ilmu dari pakcik, baca buku and blog pakcik dekat bio tu. Kau tak perlu nampak kaya. Kau cuma perlu jadi orang yang tak diperbodohkan oleh gaya hidup palsu.